3. Alright Wan, kita nak pergi mana? Kita nak pergi makan malam. Betul. Tapi sebenarnya tu dah pergi lah tadi. Ni apa ni? Apa ni? Pergi. Ni apa ni? Mau boleh? Tak. Okey aja. Okey, kita nak pergi makan malam. Kat mana? Dekat sebenarnya aku nak pergi Naughty Cafe. Tapi Wan ada tempat dia nak pergi lah sebab review tinggi kan. Outer Space. Jadi kita orang pergi Outer Space lah kot malam ni. Jadi guys, Jumpa korang di... kita orang pergi makan dulu lah. Okay. Alright. Tak sebenarnya dah makan lah. Tak apa lah tu. Jadi korang makan mana? Okay. Jumpa korang di sana. Alright, jumpa korang kat sana. Toward Jalan Besar, Route 2, then use any lane to turn right after restaurant. Kat atas kan? Belum. Kan? Punya cari kat sini. Tak dengar sama ni? So kita nak makan. Apa kedai dia? Oh rice. Jadi mari lagi. Silakan. Sila. Kita tak ada alien. Hah? Serius lah.
Okay, ni Kuan di masa hadapan. So first tempat kita pergi ni Outer Space. Dia cafe lah. Ada boleh beli kopi. Dan sini ada juga makan-makan. Dan tempat ni vibe dia bagi aku dia more pada Gen Z, orang-orang muda punya vibe lah. Budak-budak sikit apa semua. Diorang suka lah tempat macam ni. Dan korang boleh tengok dia punya apa ni, barang-barang dia, dekor dia. Dan ada juga dia punya macam merchandise jugalah, macam baju, topi apa semua. Yang tu tak silap aku korang boleh belilah barang-barang lokal. Dan ada juga like apa ni, LP atau record lah, record player. Korang boleh, tak silap aku boleh request lagu tapi tak sure, kena tanya balik lah staff dia tu. Tengok berapa banyak jenis. Dia lagu-lagu dia standard lah, single orang muda punya yang layan lah, Gen Z. So kalau korang minat boleh lah. Bawa family aku tak sure ikut korang lah. Kalau korang minat boleh bawa family bawa. Tapi aku rasa mostly tempat ni untuk orang muda lah. Order air dulu. Kau nak makan sini ke tak? Okay, warna coklat. Tapi Air coklat mesti rasa coklat tinggal rasa Bandung lah. apa? Tak apa. Mana coklat kata manis tu. Dia manis coklat rasa. Dia tak ada rasa manis susu. Kan rasa manis susu kan tak tahu. Rasa manis gula punya tak berapa rasa sangat. Dia lebih memang rasa coklat. Rasa ni memang dia makan dengan koko. Koko tu jenis yang ada kisar dengan gula ataupun koko susu kan. Jadi mungkin kau macam coklat tu. Berapa ringgit? 16. 12. Sekarang sebab ayah pula ni caramel macchiato. So kopi rasa dia ada caramel, lepas tu ada susu. Rasa pahit, rasa caramel tu dia balance lah bagi aku. Tapi betul lah. Dia ambil air dia, air coklat. Jadi memang betul lah air coklat. Ya? Memang rasa coklat betul lah. Okay. Pahit lah. Tak. Manis. Rasa manis tak? Memang rasa coklat. Rasa itu kan rasa macam tak coklat ataupun coklat yang apa ni, savory tu. Ini memang rasa coklat. Berapa rating kau bagi? Ni sebab kan dia memang ikut dia punya menu tu. Dia bagi dalam 7. 7. Agak-agak ni. Aku bagi 7 kak. 7.5. Itu sebab member aku yang kerja kat sini. Member budak sekolah. Dah tak jumpa. Adik-adik, video YouTube. Kalau nak cakap
So tempat kedua kita orang pergi ni Notice Cafe. So tadi kita orang beli macam kopi je. So kita orang tak makan, kita orang decide nak makan kat sini. So pergi dua tempat lah. So untuk Notice Cafe ni kita orang dia area berdekatan jugalah sebenarnya, jalan kaki tak silap. So sini dia macam vibe dia macam klasi dengan boleh dikatakan macam nak cakap macam fancy lah. So boleh tengok sini mostly dia makanan macam pizza apa semua. So time kita orang datang dah lewat. So kebanyakannya dah makanan dah tak ada. So ada pizza je. So boleh lah layan tempat dia best lah. Zaman mana? Zaman bila dia buat air ni? Tak tahu. Tahu kan? Jadi ini bukan arak lah. Ini bukan yang buat aqua. Tapi minum aqua panna iaitu air mineral lah. Okay. Kalau gelas pun macam gelas air yang lain macam. Kan? Silakan. Air T20 ya. Air mineral. Dah. Bukan air anggur, tanaman anggur. Ya, kita cheers tu. Silakan. Rasa apa ya? Rasa RM18. rasa apa tu ni? Betul-betul air rasa mineral. Tapi kita tak tahu kita kat mana je. Kita berada dekat Notice Cafe Notice Cafe. Tadi lupa lah nak cerita depan. Tapi dah cerita dia lah, kau nampak lah. Nanti kalau kau nampak kat belakang ni, kalau orang tu dia tengah buat pizza. Kalau kau order pizza, dan pizza biasa, klasik pizza, dan tunggu lah. Dan menu pizza. Sebab sekarang kita orang apa, dah terlambat nak closing lah. So ada pizza je. So kita orang order yang klasik margarita RM10. Kongsi lah boleh lah RM15. So dia ada anchovies, pepperoni, pineapple, spicy garlic, macam-macam ada. Dia ada pasta juga apa semua. Tapi dah tutup dah. Tapi sebab dia nak tutup lah, dia ada pizza je. Sebetulnya dia orang dah siap-siap kenal dia tinggal pizza. Jadi kita boleh makan pizza je sekarang. Dalam menu dia. Lepas tu ada side juga waffle. Waffle ada? Kita tak order waffle lah. Tak, ni semua tak ada. Bukan semua tak ada. Oh, ni tak ada juga? Ni semua tak. Oh. Pizza je. So kalau siapa nak nak order slice side ni, kena datang awal. Datang macam kita orang. Kita orang datang pukul 10.30, tutup pukul 11. Pukul 10.30 dia orang dah siap-siap kenal. Sini air ni. Ni semua tak ada air ni. Air ni tak ada. Sebab tu lah ini je, ini je. Betul ada air ni. Oh ni aqua panna ni. Air ni. Aqua panna. Kena air mineral. So tengok lah macam mana pizza nanti kalau dia datang. Nak balik ayah lah. Dia dah bayar RM8, kena bawa balik. Nak balik. Tak boleh nak balik. Foto tu boleh guna lah. Boleh guna Ya, nanti kita orang dah makan sampai kita orang tunjuk. Okay guys, pizza ready. Ini dah potong ni. Curry cheese. Ni
sama. Chicken fries. Plus pizza. Sebab ni simple, dia ada cheese dengan sauce tomato tu, rasa masam. Lepas tu ada dia punya cheese tu lah. Baik. Lepas tu dia punya Tebal tak? Tebal. tak tebal ni. Tebal sangat. Bagi aku okey lah. Dia tak muas ni. Okay guys, kita dah makan. Kalau belah. Okay. Kita makan dulu. Habis dah. Habis dah. Setting. Lagi dia bagi. Right, thank you man. Review. 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 Kan pizza ni. Bagi aku standard rasa pizza lah. Pizza. Tapi tak sama macam pizza. Bagi aku dia punya roti dia lain sikit. Ya, dia sikit. Macam ada rasa masam. Aku rasa dia guna macam sour tu. Alright. Dia punya roti dia tak tebal sangat, tak lebih sangat lah. Sudah. Tapi langok. Dekat bahagian belakang tu langok. Dia tak muak lah kalau makan tu. Betul. Tapi kalau makan satu tu memang kenyang lah. Dia punya yang tong dia ni dia yang originalnya yang klasik. Dia tak ada daging semua. Tapi sedap lah. Dia otentik rasa pizza, tak macam Pizza Hut. Sebab dia bakar guna barang kayu lah. okay. Mungkin banyak tong try yang dia punya semua sedap apa semua. Aku boleh bagi Ni kita boleh ajak menu. Makan sekali kan. Boleh order 2 jenis pizza yang berbeza. Okay, jadi berapa? 18? 7.5 eh. 7.5. Aku bagi dalam Cawan bagi 7.5. Aku bagi dalam Aku bagi rasa sebab dia klasik kan. Okey lah, sama lah 7.5 kak. Sama 7.5 kak, sama dengan awal. Jadi pizza klasik ni 7.5. Eye mirror dia, tapi dia punya style dia macam tu, aku rasa macam baik lah. tapi rasa air kosong biasa. Air apa? Tapi sebab
jadi vibe dia tu kan. melambangkan lagi lah. Betul. Tadi kita duduk bawah, mungkin lepas ni kalau datang mungkin duduk atas kot. Tapi kita datang awal lah. Itu saja. Jadi kita Buat jalan-jalan lah ada. Jadi diorang buat apa je, itulah kita orang buat untuk hari ni, untuk malam ni. Jadi korang buat apa pula? Okay, tak nampak ni gelap kan. Ni macam mana Wan? Nak nampak cerah sikit macam mana? Tinggi pada Ni tu Dia ada Rusia. kita nak buat Nak lintas? Yes, kita buat hari ni pergi makan dekat Notice Cafe. Tapi sebelum pergi Notice Cafe tu kita pergi mana Wan? apa ni, outer space. Outer Space. Okay. Jadi itulah yang kita buat malam ni, makan malam. Okay, kalau korang datang boleh datang kat Notice Cafe ataupun boleh datang dekat mana? Outer space. Outer Space, bawah Mid Store. Okay, jadi itu je kot. Korang ada apa nak cakap lagi tak? Apa ya? Apa ya? Kita buat apa ya? Jadi korang buat apa je hari ni? Okay, komen di bawah. Okay, jangan lupa subscribe, okay?